Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, sabar-sabar. Hari ni Nek Yah nak gula terung. Kita makan nasi tengah hari ni tergula terung. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tu bosah dulu kot dia berakhir lah gula-gula terung ni. Okey. Sabar-sabar. Jom. Kita tengok ni bahan ni. Kita perlukan terung. Buah terung. Buah terung bulat, terung panjang boleh belaka. Lepas tu kita perlukan repah gula. Repah gula daging. Repah gula daging ni. Cili kisar. Ni. Repah masak. Repah masak ni Yah buat tu. Pak sekawang. Risik sikit. Satang. Nisang. Okey. Ada ah. Jom. Apa nama ni? Terung kita ni. Terung kita ni kita kerak lah. Rana-rana tu. Biasa yang kerak lagi ni. Kerak itu. Geraklah warna-warna pun. Banyak ni sikit ni. Okey. Okey, sabar-sabar. Bawang. Bawang putih, bawang merah, halia. Kita tumbuk. Kita tunggu sampai dia lumak lah. Jom sabar-sabar. Jom sekarang kita masuk deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit dah minyak. Okey, sabar-sabar. Jom. Udah kita masuk ni. Pak sekawang kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu bawang putih, bawang merah. Tu kita bubur ni. Bubur gula. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur air sikit. Kita kena buang air dah, aku angin.
Lepas tu kita kepoh masuk sikit. Kepoh masuk ni dia buat gula kita sedap tu. Bubuh lalu ni isi. Okey, sahabat-sahabat ni. Oleh kerana kita nak buat santan kotak, kita buat air ni. Kita buat santan kotak. Bubuhlah setakat mana urut yang kita nak. Lepas tu bolehlah kita bubuh terung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, jatuh pula. Banyak si terung ni. Kita masuk sampai dia masuk lah. Okey, sahabat-sahabat, ni gula terung kita ni masuk dah ni. Sekarang kita bergarang lah. Bergarang. Okey. Kita buat saja awal sikit. Kita bubur nisang sikit. Nisang nak jadi lembek je ni. Sekarang kita tutup api. Masuk dah ni. Okey, sahabat-sahabat ni. Gula terung kita siap dah ni. Sedap ni makan nasi. Makan nasi, lepas tu boleh kering. Oh, sedap lah. Okeylah sahabat-sahabat, Nayah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini, tersilap kata, terkasar bahasa. Nayah mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak-banyaklah support Nayah. Tengok video Nayah. Nayah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah, sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video deh. Bismillah, Allahu Akbar. Bye bye.